geng-geng yang terlibat pada waktu pemerintahan Muhyiddin Yassin, pemerintahan Ismail Sabri. Tak seorang pun mereka ini tampil sebagai seorang pejuang Melayu dan Islam untuk mendedahkan penyelewengan tentang duit orang Islam, duit orang Melayu yang ramai dalam tu yang menyimpan dalam tabung haji untuk pergi menunaikan haji. Dia orang tak nak apa-apa pun, tak kisah je, tak, bahkan disembunyikan penyelewengan itu sehingga rakyat tertunggu-tunggu sampai sekarang pun belum lagi dapat tahu bagaimanakah, apakah yang telah berlaku kepada duit simpanan mereka di dalam tabung haji. Sehinggalah pada waktu ini dalam kempen-kempen siri, kempen pilihan raya ini telah pun berlaku cuit mencuit, dedah mendedah, orang sana cuit sini, orang cuit sini. Anwar Ibrahim pun mungkin dah rasa cuak dengan Barisan Nasionalnya, kerana Barisan Nasional telah pun membuat satu gerakan baru bersama Perikatan Nasional. Mungkin Anwar Ibrahim ni dah tersentak. Dia rasa inilah masanya aku juga akan mencuit UMNO Barisan Nasional dan juga PAS, Perikatan Nasional. PAS mungkin tak terlibat lah ya, tapi yang terlibat, tapi dia PAS terlibat mensucikan UMNO Barisan Nasional lah, macam mana sekarang ni kan. Dia dah bersekongkol, bersebahat lah kan. So Anwar baru nak sentak, baru nak dedahkan kepada orang ramai, cuba nak menjadi hero kepada orang Melayu dan Islam. Inilah dianya drama-drama sebabak yang sedang mereka pertontonkan kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan yang akan mengundi pada 1 hari bulan Ogos nanti. Jam telah pun menunjuk